Dua orang yang kena penjual show. Makan gagal, kodem, padu dan tada. Gaduh tapi Tiga minggu lah, almost 3 minggu sebab tapi lama gila kita orang tak buat video sebab memang busy gila. Saya dengan back to back ada tuition, ada intensive class. So hari ni baru kita orang berpeluang. Sebenarnya saya nak buat setiap each of the ruang tapi memang tak sempat gila nak angkat kamera semua tak sempat. Memang tak sempat langsung sebab kita orang ialah masuk angkat barang, kita orang angkat barang, lepas tu kita orang kemas, lepas tu susun balik barang-barang yang kita orang ambil daripada rumah lama. So memang Bella tak sempat dia nak pegang kamera pun waktu tu. Ya, tak sempat. So Syahrir pun tu dia ambil cuti 4 hari. Bella pun tahu Syahrir ambil cuti 4 hari untuk uruskan kita pemindahan rumah. Sampai mak mutu Syahrir datang, bapak mutu Syahrir datang, adik Bella datang tolong. So untuk house tour kita orang tak buat lagi sebab memang banyak gila yang belum kemas. Kita orang tengah kejar sebab nak Ramadan ni. Yes. So kita orang nak settlekan. Kita orang nak settlekan dapur pula. Hari ni kita betul-betul buat dapur. Kita akan settle dapur. Lepas tu sebab saya nak buat mini surau dalam rumah saya untuk ready untuk Ramadan. Okay? So korang stay tune. Korang tengok je kita orang punya view. Sekarang ni kita orang tengah keluarkan semua barang daripada store sebab minggu lepas mak saya ada panggil pest control lah. So buat dekat rumah ni sebab terlalu banyak kipas, terlalu banyak cicak semua kan. So ialah rumah ni lama lama gila. Rumah lama ni kita tinggal. So kita orang masuk. So kita orang buat balik pest control untuk buang apa yang kita tak ada. Buat sikit apa yang tak ada kita, macam sebelum ni banyak betul lipas semua. So kita kena buang balik. Ya betul. Untuk kita orang clearkan semua benda. Ya, tapi kita kan dah lebih kurang berapa hari dah pest control. Saya dah mop, saya dah vacuum. Tapi dia bau lagi. Saya tak tahu dekat mana. So sekarang ni kita tengah cari mana kunci bau tu sebenarnya. So ni untuk kucing kita orang. So kita orang nak settlekan sebab mungkin nak kena pakai yang bertutup sikit. So bau macam kurang bau ke. Kita pun tak tahu dia bau apa. Tapi before this memang tak ada bau tau. Memang tak ada bau. Tapi kita orang tengah settlekan, tengah mencari usaha. Ni pakai kat sini. Ni mak saya beli untuk first cucu dia. Saya tunjuk first cucu dia. Ya. Guys, inilah first cucu dia. Nama dia Shitam. Dah 7 tahun dah dengan kita orang. Paling manja. Dia paling tak takut orang. Untuk di mana tu? Tu apa atas tu? Tak bawa datang ke? Ya betul ke? Kat luar tadi memang tak ada ke? Kan yang bilik sana? Yang kita kemas pinggan saya rasa letak dekat almari ni ya. Kuat tau bau kat sini. Dalam ni dia paling kuat. Kalau korang tahu kan otak saya banyak gila tak buat musing lagi. Indah kan. 2 kali tau angkat barang. Lepas tu kita orang angkat pakai kereta lagi. Sampai hari Ahad lepas baru habis. Ahad lepas bukan, minggu lepas dia satu lagi tu baru habis. Abang ambil plastik besar tu tadi terus campak je. Malas dah nak pergi. Lepas tu baru settle. Korang bayangkan lah dia punya kepenatan tu. Tak boleh nak kata plastik besar yang kat dapur tadi nak campak plastik stok khabar ni terus. Keluarkan mana yang tu. Abang tanya saya nak letak mana. Nanti abang susun. Ambil kotak yang depan-depan dulu.
Dia kalau tak mengejut ni, dia memang tak buat tau. So macam Syahrir balik kerja, korang buat. Tapi tak boleh bising sangat, dalam pukul 10 macam tu kita stop lah. Tengok ni guys, ni saya punya favourite. Tapi saya tak pakai sangat. Saya pinggan-pinggan ini mak saya bagi saya, tapi tu saya tak pakai. Kalau orang datang baru saya pakai. Saya pakai IKEA punya je. Sayang kan? Kita orang pakai IKEA punya je. Tetamu datang baru kita orang bagi pinggan ni. Tak tahu sebab tak. Macam nantilah pakai macam tu. Tapi kalau macam ada special occasion macam sama birthday husband saya ke apa, saya pakai je. Macam tu. Kalau tidak, saya pakai IKEA punya je, harian IKEA punya sebab senang. Kalau pecah, korang tak sakit hati tau. Kalau korang ni kalau pecah, sakit hati. Saya pun tak pernah tahu ada ni. Hitam! Ada hitam. Korang tahu tak, hitam dia duduk dekat atas tangga, lepas tu dia menjenguk kepala macam tu. Tahu, ni pinggan semua pinggan mak saya ni daripada Canada apa semua kan. Dia orang buat ni. Tapi tak pakai. Nampak lah. Dia cantik kan. Dah? Allah, sekali kan lah. Satu tiang tu semua sekali. So pinggan tu besar tu jadi dua macam tu. Ayo Abi, tak pernah susun ke? Tak tu, ni berat. Ayah, saya pun tahu ni IKEA punya. Tapi tak pernah pakai. Betul. Aduh. Ke situ lagi cara nak? Nak buang tu sampah juga. Kau tak bisa sangat, saya tak nampak. Itu kawan kat sini. Banyak lagi guys. Oh, ni saya pergi tu mangkuk ni dekat dapur. Segala tepung kat dapur. Ni satu set dengan yang hijau tadi. Actually saya cari warna pink tapi tak ada.
So kita belilah warna-warna soft colour macam tu. Ada tu. Tempat mangkuk kan sana ni tempat lauk-lauk kan kat dalam sana. Ni pun lauk-lauk dalam sana. Ni semua kat sana. Saya letak je atas tu dulu. Nanti I fikirkan. Ni boleh lah masuk dalam. Mana Isap dia sayang, kawan dia tinggal satu. Mana tahu tinggal yang dekat rumah lama. Itu pun orang bagi juga masa kahwin. Itu pun sama, satu cawan dia tak ada rasanya kan? Oh ya. Ni pula Habis? Ni pula macam tu. Ni jatuh macam tu. Tu penutup dia terus tutup. Ni sekali ni. Habis mangkuk-mangkuk yang tu bawah sekali pun tak apa. So batai betul tak goyang ni. Tu boleh letak yang lain-lain ni dah. Yang lain-lain tu boleh letak. Mana penutup ni? Tu tak apa tak habis lah. Tak ada tak cukup. Dapur, muka sama dapur. Dapur ni. Ni? Dah tu? Ni nak buat apa? Ni ada susun. Susun dekat depan TV, depan rumah, nanti orang tu datang bolehlah jual. Dah. Ini saya nak tunjuk hasil. Okay, hasil dia dah settle dah. So ni semua yang kita dah bawa masuk dalam. Kemudian dalam laci ni
Saya tengah fikir tu macam mana nak letak sudu-sudu saya. Sebab saya macam terfikir macam malas nak letak dekat dapur. Sebab kita tak payah nak angkat-angkat. So nanti kita akan dekor juga atas ni. Okay. So next kita akan kemas kat dalam bilik tu. Nampak tak banyaknya barang guys. So itu kita sambung besok. Lupa komen, like, subscribe. Ting ting. Pagi-pagi dah start gelap, cara orang pun tak tetap. Family challenge sampai komod, muka penuh tepung janji, konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa Creole life, tak pura-pura, kalau tengah drama pun tetap mesra. Sabarlah channel Bisyo, kalau tak tidur nanti rindu bro. Like, comment, share dan follow, sebab di cinta kita satu dunia nak tahu.